Cantik tak, Mak? Cantik. Cantik. Senang tak dia pakai baju Camellia? So sangat. Kalau korang berminat, korang boleh pergi join TikTok live Thalia. Sofia Al-Barabah ataupun Hana Delisha? Marcella. Jawablah dua tu. Sofia Abarabah. Sofia Al-Barabah. Sofia Al-Barabah ataupun Baby Shima? Sofia Abarabah atau Baby Shima? Sofia Abarabah. Sofia Al-Barabah. Tepat sekali. Sofia Al-Barabah ataupun Davina Karamoy? Sofia Abarabah atau Divina Karamoy? Karamoy jadi. Dia cakap Karamoy tu jadi juga. Lagi? Bila kau ya? Divina Karamoy. Davina Karamoy ataupun Siti Khadijah Halif? Divina Karamoy. Davina Karamoy ataupun Maya Karing? Divina Karamoy. Davina Karamoy ataupun Nora Danish? Nombor Danish. Nora Danish. Oh, suka yang janda. Janda ke? Patutlah. Sabar. Ni konten je. Nora Danish ataupun Cher? Uish, nampak teragak-agak. Sherina Marcella. Tapi nampak teragak-agak jawab ni. Binti Sebastian. Cher, dia lambat jawab, Cher. Mana ada? Tak ada cepat dia. Ya Allah, dah cakap kan? Saya dah lah kau. Sherina Marcella Binti Sebastian. Okey, sekarang kita bersama Datuk Eris dan Kak Joanna. Kak Jo pakai baju kalau apa dah baju apa? Saya pakai baju sirah kurung warna misty blue. Cantik tak, Dis? Cantik gila. Memang sesuai pakai baju ni? Sesuai, Alhamdulillah. Dia pakai apa-apa cantik. Saya cantik ke baju yang cantik? Saya yang cantik. Okey, kembali lagi bersama dengan ni. Tadi ada nikah sikit. Sofia Al-Barabah ataupun Hana Delisha? Soalan apa ni? Aduh. Jawab cepat. Hana lah, Hana Delisha. Hana Delisha ataupun Baby Shima? Hana Delisha. Kenapa dia? Kita tanya kat sebelah ni apa? Ini soalan apa ni, host? Hana Delisha ataupun ni yang paling hot juga, Davina Karamoy? Hana Delisha. Benci anak Lisha. Hana Delisha ataupun Maya Karing? Hana Delisha. Setia pada yang satu, Hana Delisha. Hana Delisha ataupun Anna Jobling? Astaghfirullahalazim. I love you. No. Hana Jobling. Kenapa host ni macam ni? Awak tak belajar ke? sorry, Awak sorry. tahu tak dia dah kahwin? Okey. Mana tahu? Mana tahu dia tahu dia ada anak ni kan? Anna Jobling ataupun ni yang hot, betul-betul hot, Nora Danish? Dia janda sekarang? Ya, saya tak tahu pula. Kalau macam tu, kalau lah dia macam tu, lepas saya cakap tu, saya pilih Dia tengok dah ni. Hana Jobling lah. Anna Jobling ataupun Kak Jo? Joanna, Kak Jo. Aduh, maju. Sayang, aku kau lupa. Saya suka ni. Saya suka Zul Arifin. Arifin ataupun Syafiq Kai? Zul Arifin. The Arifin atau Eddie Ashraf? Eddie. Alah, hitung. Takut apa-apa benda terjadi, baik kita end dulu, okay? Bye-bye. Bye.